where is the submarine? Kenapa tidak boleh bongkar, tak boleh come clean with the submarine? Submarine yang tidak boleh tenggelam, betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, what is the money of his, where did he, the money, di mana Rosmah dapat duit untuk beli cincin 24 juta ringgit? Di mana cincin tu? Di mana duit itu untuk beli cincin tersebut? Sekarang Rosmah kata, dia keluar buku kata, oh ini semuanya, oh kita pinjam daripada USA, ambil itu belian masuk daripada ke Malaysia, tengok 2-3 hari kita pulangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, please, can you please bring a 24 million diamond ring bagi saya tengok sekejap boleh? Biar saya pegang sekejap boleh? Ini semua bohong. So ladies and gentlemen, please stop this nonsense. And we have a big work to do. Pakatan Rakyat have a good agenda di mana buku jingga kita dan juga manifesto Pakatan Rakyat. We want to help the families to raise a good family in Malaysia. We want to reduce the oil. We want to give free education for who deserve it. Sesiapa yang rajin bekerja, yang belajar, daripada kita nak bagi pendidikan percuma daripada darjah 1 sampai ke universiti. Ini komitmen kita. Dan kita yakin bahawa kita boleh buat, kita boleh deliver. Dan kita nak juga turunkan harga kereta yang the most expensive cars in Southeast in Asia. This is the ridiculous part. We have to pay for 9 years just to afford the car. Ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, we have a lot of agenda and we want you to help us to explain to our friends, to the fence sitters out there, kepada semua pengemudi atas pagar. Tolong sebarkan maklumat ini supaya kita boleh membawa satu perubahan yang baru untuk Malaysia. Ladies and gentlemen, 各位同胞，我们需要大家的帮助，希望我们能重新的把马来西亚带去另外一个高峰。马来西亚是一个充满希望的国家，我们充满我们的国家是非常有资源的，我们的国家是非常有希望的，我们有最好的人才。但是现在因为对国政政府的不满，对国政这个腐败的政府，大家都被逼离开离乡背井，离开马来西亚。我也是其中一个。因为我是以前在美国工作5年，我是大道的工程师。然后呢，5年前我觉得非常不满，我觉得我一定要改革，所以我毅然从美国回来，加入这个改革的行列，成为这个公正党的这个候选人，来加入这个民联进行改革。这个是我们希望，如果我们有一天能改革，把马来西亚整理好的话，改革的话，这样我们的朋友、我们的孩子就不用再离乡出国。去外面讨生活，我们只要他们在这里找到一份很好的工作，高薪，而且是充满有机会，有这个充满这个机会的工作呢，这样子的话，他们就不用再离乡背井。Tuan-tuan dan puan-puan, 5 tahun yang lalu saya balik daripada Amerika Syarikat. Saya kerja di Amerika Syarikat dari tahun 2001 sampai 2006. Saya kerja sebagai jurutera. Saya nampak Malaysia mempunyai potensi yang besar, tetapi terlalu rasuah dan penyelewengan. Jadi saya membuat keputusan untuk pulang daripada Malaysia, masuk politik, masuk Parti Keadilan kerana saya nak bawa satu harapan yang baru, perubahan kepada Malaysia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita berjaya masuk Putrajaya dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, saya percaya negara kita akan lebih baik. Dan anak-anak kita atau kawan-kawan kita tidak payah lagi pergi ke Indonesia, pergi ke luar negara, Indonesia ke, China ke, Singapura ke, atau pergi Amerika Syarikat untuk bekerja. Mereka boleh dapat kerja yang lebih baik, yang mempunyai kerja yang berpotensi besar dengan gaji yang tinggi. Itulah harapan saya untuk membersihkan negara kita. I hope you can give us the chance. Please help us. If you can, please vote for YB Malik, who is a very hardworking, I can testify. He's the most hardworking YB in the I can say one of the most hardworking in Penang. Give him a big applause. Please retain him. Please vote for him again. You will know that he is really going out for you. And ladies and gentlemen, hopefully you can also vote for us, Pakatan Rakyat, DAP, PAS dan Keadilan, so that sama-sama kita boleh bawa satu harapan yang baru kepada Malaysia. Sekian, terima kasih. 谢谢. Terima kasih Yang Berhormat Sim Tizi, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Pantai Jerjak, yang juga merupakan Ketua Cabang Keadilan Bayan Baru. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya minta lagi sekali untuk duduk, sebab di belakang sana ramai, tak nampak?
Yang mana yang berdiri boleh duduk. Minta tolong untuk duduk. Seperti mana yang kita sedia maklum, pilihan raya ini adalah pilihan raya yang paling penting kerana ia menentukan hidup dan mati, menentukan wujud atau tidak Barisan Nasional selepas ini. Jadi setelah 50 tahun lebih, kita bagi peluang kepada kerajaan Barisan Nasional untuk memerintah Malaysia. Kita tengok banyak kelemahan, banyak lubang di jalan, banyak kelemahan, banyak penyelewengan, dan kali ini kita bertekad untuk membuat perubahan, menukar kerajaan daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat, dan kita akan pastikan ini berlaku dalam pilihan raya yang akan datang. Betul tuan-tuan? Okey, seterusnya bagi meneruskan program kita pada malam ini, saya menjemput Yang Berhormat Profesor Ramasamy, Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang. Silakan Prof. Pengacara majlis malam ini, seperti mana disebut, saya bukan YB hari ini. Parlimen sudah bubarkan, DUN pun sudah bubarkan. Saya bukan Timbalan Ketua Menteri 2 lagi. Saya cuma Saudara P. Ramasamy saja. Tuan Rumah Dato' Abdul Malik, Saudara Sim Jisin, dan Saudara Mujahid yang baru sampai, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS, Parti Keadilan, Parti DAP, dan juga para wartawan, dan kepada semua yang berkumpul malam ini untuk mendengar ceramah di Sungai Arah, kawasan Batu Maung, sebagai satu permulaan kempen yang hebat yang akan dilakukan sampai hari pengundi penghujung bulan ini. Tuan-tuan dan puan-puan ni, Pakatan Rakyat ini telah mencapai satu kegemilangan selepas kita mengambil pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang pada Mac 8 2008. Bukan saja di Pulau Pinang, negeri Kedah, Kelantan, Selangor dan juga Perak. Malangnya selepas 1 tahun, satu rampasan kuasa yang telah dilakukan oleh Barisan Nasional dan mereka tawan balik Perak semula. Jadi kita ada 4, dulu kita ada 5, kita ada 4. Tak apa, saya memang pegang pada prinsip bahawa kita boleh tawan balik Perak lagi. Kita boleh tawan Negeri Sembilan. Kita akan masuk kubu UMNO di Johor. Dan kalau saya betul, mungkin kita akan menang beberapa kerusi parlimen di Sarawak dan Sabah. Ketua Menteri Taib, Sarawak telah mengaku bahawa 8-9 akan hilang. Ini saya rasa satu pegangan konservatif. Saya ingat kita boleh menang lebih. Baru-baru ini saya ke Bintulu, saya masuk dalaman. Kawasan Bintulu adalah kawasan sebesar seperti negeri Johor. Satu kawasan parlimen Sarawak Bintulu sebesar negeri Johor, dan majoriti penduduk adalah orang Iban, Dayak, pribumi.
Dan dalam Bintulu ada 600 rumah panjang. Kamu pergi ke satu rumah panjang 2 jam sungai, ambil bot. Bayangkanlah bagaimana kita boleh sampai 600 rumah panjang. Sebab itu Barisan Nasional pakai helikopter. Tapi apabila kita menggunakan helikopter, dia kata tidak ada ruang udara, kita tak bagi kebenaran. So kita terpaksa melalui sungai 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tapi satu yang saya nampak di kalangan orang Iban, mereka sudah sedar bahawa kerajaan Barisan Nasional curi tanah mereka. Beribu-ribu hektar tanah orang Iban, kira orang asli Sarawak, telah hilang, diceroboi oleh kuncu-kuncu kroni Taib Muhammad. Dan sekarang saya dengar MACC sudah siasat Taib Muhammad. Dia kata, MACC ini nakal, dia mari kacau sama saya. Tapi saya kata, adakah MACC ini berani tangkap Taib Muhammad kah? Berani kah? Kalau MACC boleh berani tangkap Taib Muhammad, dia berani tangkap Najib, tangkap apa di separuh daripada menteri-menteri kabinet mereka. Ini MACC ini cuma temberang saja. Tapi ROC lebih minat untuk start DAP. Dia kata DAP sudah salah. Pilihan untuk apa ni, pucuk pimpinan CEC, Central Executive Committee. Sekarang dia masih siasat DAP. Kenapa tak siasat siapa bunuh Altun Tunia? Siapa bunuh? Siasatlah, bukalah kes. Siasat Altun Tunia. Hantu Altun Tunia adalah di kalangan kita. Siasat Altun Tunia. Kalau polis berani, IGP berani, MACC berani, badan-badan ni berani, siasat siapa bunuh Altun Tunia. Saya tak sebut siapa. Ada orang kata, sini orang kata siapa-siapa. Saya tak kata. I am not saying who murdered her. Malukan Malaysia, seorang ratu cantik daripada Mongolia datang ke sini kena bunuh. Saya malulah. Saya sebagai warga negara Malaysia malu. Saya pergi luar negeri, tanya profesor, macam mana ini Altun Tunia ini, macam mana dia dibunuh? Cara siapa siasat? Shame lah. Cannot lah. Ini bukan Malaysia yang kita perlu. Tapi orang yang berkuasa betul-betul berkuasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni, Altun Tunia ada satu kes pembunuhan kejam dalam polis lokap. Bukan saja masyarakat India, Cina, Melayu. Siapa akan tanggungjawab? The death in custody, death in lockup sangat tinggi di Malaysia. Siapa akan jaga? Siapa akan cakap? Isyamuddin kah? Chris Muddin kah? Dia pandai bawa Chris. Kalau dia betul-betul jantan ini Isyamuddin, tangkaplah. Ini menteri-menteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni, saya boleh tunjukkan banyak kes di bawah pentadbiran Barisan Nasional selama 55 tahun. Apalah negara hampir muflis. Tadi Sim katakan pengaliran wang rasuah dan sebagainya daripada negara, mungkin masuk bank Swiss, mungkin masuk bank di negara Spain, macam-macam. Saya minta Najib, caretaker Prime Minister, caretaker government sekarang, adakah menteri-menteri kabinet mengisytiharkan harta
Please declare your wealth. Tapi di Pulau Pinang kita sudah buat. Pulau Pinang saya sudah buat. Saya boleh katakan saya sewa, saya ada satu rumah di Kajang, beli melalui loan kerajaan. Saya ada satu tanah di Setiawan Perak, warisan daripada ibu bapa saya. Saya sewa rumah di Simpang 4. Saya ada 2 kereta. Itu harta saya. Minta Najib isyarkan darurat. Minta Hishamuddin isyarkan apa dia harta. Tak berani. Dia mau sembunyi. Inilah permintaan rakyat. Kita perlukan satu kerajaan yang baik, yang telus, yang transparan. Tapi mana dapat? Tak dapat. Jangan tunggu. Tak boleh dapat. Barisan Nasional ini tak dapat. Jadi kita memang sudah sampai satu tahap. We have reached a stage. Kita tidak ada jalan lain. Kita tidak ada alternatif. Kita mau tukar kerajaan. Ini bukan pilihan kita, kau. Ini kita tidak ada alternatif. Kita mau tukar kerajaan Barisan Nasional, ganti dengan satu kerajaan pakatan rakyat yang lebih telus, lebih transparan, lebih baik, lebih cekap. Ini kita mau kerajaan pakatan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bekas profesor sains politik di UKM. Saya tahu sistem pendidikan kita begitu teruk sekali. Ayo, bila saya nampak sistem pendidikan Malaysia, kenapa anak-anak kita tak boleh baca, masuk sampai SPM, tak tahu tulis, sama ada bahasa Melayu, sama ada bahasa Cina, bahasa Tamil, dia tak boleh tulis. Teruk sistem pendidikan. Jangan cakap universiti. Saya sebagai profesor, saya tahu kaliber kita punya pelajar-pelajar. Kenapa? Universiti merupakan satu cabang UMNO. Universiti awam merupakan cabang-cabang UMNO. Profesor Kangkung Dan Profesor Kangkung. Bukan saya bukan Profesor Kangkung. Saya ditendang keluar daripada universiti. Kenapa saya katakan ini cabang-cabang UMNO? Sebab perlantikan Naib Chancellor, timbalan Naib Chancellor adalah gunakan kriteria politik sama ada dia setia pada UMNO atau tidak. Itu saja. Saya tahu. 25 tahun universiti saya tahu. You tanya sama saya pakar. Semua saya tahu. Jangan bohong sama saya. Saya minta apa ni Menteri Pendidikan Tinggi. Jangan bohong sama saya di parlimen. Saya tahu. Saya 25 tahun saya kerja universiti. Kemudian dia katakan, Profesor, kita pecat sama you. Kenapa pecat sama saya? Dia kata, Profesor campur tangan dalam hal politik orang Aceh. Apa salah dengan orang Aceh? Saya cuma seorang pendamai. Saya mau selesaikan masalah antara GAM dengan kerajaan Indonesia. Saya jadi pendamai. Adakah salah saya jadi pendamai? Saya bukan teroris. Saya bukan ekstremis. Tak ada, dia kata you campur tangan dalam hal lewat Indonesia. Indonesia tak ada kata, kenapa you kata? Lagi sekali dia kata, pecat saya. Pecat saya keluar dari universiti. Saya tak boleh kerja. Part-time lecturer pun tak dapat. Terpaksa saya pergi ke Singapura. Saya datang sini, saya balas dendam. Saya hantam ini Barisan Nasional ini. Masa itu saya tak ada minat masuk politik. Saya jadi seorang pendidik saja. Saya mendidik anak-anak kita. Tapi apabila saya ini berlaku di universiti tempatan, saya kata habislah universiti. Jadi apabila kita mengambil kerajaan Putrajaya, kita akan rombakan segala sistem pendidikan kita daripada awal sampai ke universiti. Dan kita akan menghapuskan seperti katakan Dato' Seri Anwar Ibrahim, kita menghapuskan ini pinjaman PTPN.
kita akan menggunakan kriteria merit supaya jangan campur tangan politik dalam pelantikan pegawai universiti. Cukup dah 56 tahun, cukup. Teruk universiti sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni, Pulau Pinang ini saya rasa 5 tahun kita memang kerja hebat. Bukan senang mentadbir sebuah negeri di mana banyak kuasa dalam tangan kerajaan pusat. Apa kuasa kita di sini? Tanah, mungkin agama. Itu saja. Mungkin majlis-majlis MPSP, MPPP dalam tangan kita, PDC dalam tangan kita, PBA dalam tangan kita. Lain semua, jalan raya, semua perumahan, semua dalam tangan di pusat. So, macam mana mau buat kerja? Dan salah satu sebab kenapa kita mau pergi Putrajaya, kita mau kembalikan kuasa-kuasa yang telah dirampas daripada negeri-negeri. You tanya orang PAS di Kelantan, bagaimana dia rampas kuasa negeri dan dipusatkan. Ini salah satu sebab. Tanpa kuasa, ini bukan kuasa untuk kuasa, kuasa untuk buat kebaikan kepada rakyat. Tanpa kuasa, kita tidak boleh buat dasar-dasar dan sebagainya. Jadi tuan-tuan ni, inilah salah satu sebab kita mau pergi ke Putrajaya. Bukan saja kita mau pegang kuasa, tak ada. Kita mau kembalikan kuasa-kuasa yang telah dirampas daripada negeri-negeri. Di Pulau Pinang, masyarakat India yang telah dipinggirkan oleh UMNO, Barisan Nasional dan MIC. Ini Sami Welu. Saya riwayat dia sudah habis. Baru dicakap, saya mau tanding di Sungai Siput. Mana boleh dia? Saya cakap Sami Welu. Pergilah. Orang India tak mau cari Sami Welu, dia cari Ramasamy. Ini Sami Welu jadi paturut kepada UMNO seperti pemimpin MCA, pemimpin gerakan dan sebagainya. Tapi dia mau tanding. Dia kata, kalau bagi peluang saya mau tanding. Apalah, gila kah dia, Sami Welu? Orang India sudah cukup sama dia lah. 50 tahun MIC, UMNO, MCA, gerakan dan juga parti-parti nyamuk yang lain semuanya 14 telah mempinggirkan bukan saja orang India, juga golongan-golongan miskin daripada kaum Cina, kaum Melayu dan juga kaum-kaum lain. Ini sebuah sistem yang resis. Modal UMNO, modal Barisan Nasional bukan idea, bukan falsafah, bukan ideologi, bukan pemikiran, perkauman. Mana boleh selepas 56 tahun kita gunakan perkauman sebagai kriteria untuk jadi organisasi politik? Tak boleh. Kita mesti mau tolak perkauman. Betulkah atau tidak? Bolehkah? Boleh. We have to kick out the Barisan Nasional. We have to kick out UMNO. Tapi dia orang kata, macam mana DAP boleh kerjasama dengan PAS? Kita tak ada masalah dengan PAS. DAP tak ada masalah, PAS tak ada masalah, keadilan tak ada masalah. Apa salah dengan orang PAS? Masing-masing dia ada agama, itu tak ada hal. Tapi apabila dia nampak tiga parti ini sudah kerjasama, mereka suruh goyang. Ini sebab mereka suruh goyang. Jadi tuan-tuan, puan-puan ni, banyak kita perlu katakan, kawasan inilah kawasan sahabat saya Abdul Malik Kasim Datuk. Sorry, saya tak ada Datuk. Datuk Abdul Malik seorang rakan dalam Exco dan Serakan Perjuangan di Sungai Arah dan juga di Batu Maung. Kita telah buat banyak kerja, terutama di kalangan orang India. Satu perkara saya mau sebut sini sebelum saya menamatkan. Apabila kita ambil kerajaan Pulau Pinang,
Adakah mana-mana tempat ibadat kita ada roboh? Adakah mana-mana sama ada surau, sama ada tokong Cina, sama ada gereja, sama ada kuil Hindu, adakah kerajaan Pakistan roboh tempat ibadat? Tak ada kan? Ini rekod kita, rekod cemerlang. Tapi satu saja di Pride, dia berani datang kawasan saya. Siapa itu? Itu adalah Penang Port Commission. Tanah kerajaan pusat, dia telah meroboh sebuah kuil Hindu yang kecil. Kemudian saya tanya dalam parlimen, macam mana mau ganti? Adakah tanah? Dia kata memang kita sediakan tanah. Saya mau tanya, ini MIC? Ini MIC adalah parti yang tidak ada tulang belakang. Mana itu kuil? Mana itu tanah dia mau ganti? Jangan bohong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni banyak perlu dikatakan. Ada juga penceramah-penceramah lain. Akhir sekali saya katakan, bolehkah? Bolehkah kita pergi ke Putrajaya? Bolehkah kita tendang keluar UMNO Barisan Nasional? Jadi dengan semangat dan harapan itu, saya ucapkan banyak terima kasih. Ucapkan terima kasih pada pihak penganjur atas undangan pada malam ini. Kita bersama-sama akan menentukan nasib Malaysia, sebuah negara, sebuah tanah air yang kita cintai. Terima kasih. Sese, Nandri, Wanakkam. Terima kasih, Prof. Ada beberapa pengumuman penting minta perhatian kepada saudara-saudara semua. Pertama sekali, yang mana park dalam kawasan flat sebelah kanan saya, kawasan apartmen tu, minta tolong ubah kenderaan sebab anda telah masuk ke parking orang. Minta tolong ubah. Kemudian ada dua kenderaan, ADR 6816 KAS 2218. ADR 6816 KAS 2218, mohon untuk ubah segera. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelah kanan saya, di ujung sana kita ada pendaftaran Anwar Ibrahim Club, AIC Club. Percuma t-shirt, percuma stiker Anwar Ibrahim dan juga percuma gelang PKR. Daftar RM20 dan di bahagian depan yang mana belum daftar, program anak emas, program warga emas dan juga pelajar emas, boleh daftar. Yang mana yang berminat untuk menjadi sukarelawan dalam pilihan raya akan datang pun boleh daftar di sana. Dan kita juga buka kaunter pendaftaran keahlian PKR, keadilan. Dan seterusnya, tanpa saya lengahkan masa, saya menjemput Dr. Mujahid Yusof Rawa, bekas ahli Parlimen Parit Buntar dan juga jawatan kuasa PAS Pusat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Wow, baru bagi salam sudah tepuk. Hebat. Pengurusi majlis, Saudara Rizal, Profesor Ramasamy, saya tak boleh panggil dia YB sebab saya pun tak jadi YB, sudah jadi bye-bye. Saudara Malik, Datuk Malik, Datuk boleh panggil lah, tapi ini Datuk bukan Sulu punya, ni Datuk Penang punya, Baik punya. Dan seluruh Datuk speaker pun tak ada dah, tinggal mikrofon saja. Dan seluruh pimpinan lah, Saudara Lim Se tu saya sebut, dan juga Saudara Bakhtiar dan lain-lain nama yang ada di bawah tu. Now, to cut short my welcoming speech, first of all, I would like to call upon all loving Malaysian, Indian, Chinese, Malay, to use the best opportunity we have in this 13th general election, and that opportunity comes once in 5 years' time. And it is a very simple message to all Malaysia, that after campaign, 13th general election, pukul 1 malam after 12 o'clock,
kita mahu mendengar satu berita yang baik untuk seluruh negara, iaitu Pakatan Rakyat akan memimpin negara ini. Nombor 2, Najib has chosen Wednesday, which in Malay is Rabu. And that already is a clear message. Dia pilih hari Rabu sebab rakyat akan buang UMNO. Sebab itu saya kata, it is now or never. Ini satu peluang yang cukup baik untuk rakyat Malaysia. It is not because we want to come into power. This is not about power. This is about saving our country. Now, when you go to the polling station, you make sure you wake up very early in the morning. For the Muslim, after their prayer, they will pray to God. Ya Allah, ya Tuhan kami, give me strength so that I can be one of the 13 million voters that will come and save this country. Kita sedang menyelamatkan negara ini atas apa? Atas apa? What are we doing? We are helping the country to save by voting out Barisan Nasional, is to save the country from the debt that we are facing, which amounts to 502 billion. Itu hutang tanggungan negara, belum campur kontingensi, hutang lagi yang tidak tertulis. Kalau kita campurkan kedua-duanya, basically, practically, realistically speaking, kita berhutang sebanyak 647 bilion. Dan Najib selama 4 tahun dia menjadi Perdana Menteri sahaja, daripada hanya hutang kita 200 bilion lebih, dan apabila dia ambil alih telah membawa hutang kepada 502 bilion. I tell you, these guys knows how to take hutang, man. Kalau Along dia sudah mati lah mau. Sebab itu kita kata, bila Pakatan Rakyat we come up with a manifesto that everyone can understand, everyone can read with clear message, iaitu Pakatan Harapan. Harapan apa? Sekali lagi. Nanti Pakatan Harapan. You see the sound? Anybody paid you to say that? Why you are saying that? It comes from deep inside your heart. Why? Because kita semua sayang ini negara. Ini negara bukan UMNO punya. Ini negara bukan MCA punya saja. Ini negara bukan MIC punya. Ini negara seluruh rakyat Malaysia punya. Kita mau menyelamatkan negara ini dengan harapan, Pakatan Harapan Rakyat. Tadi telah disebut, di antara lain yang kita nak bagi kehidupan yang sempurna kepada rakyat di seluruh negara ini, iaitu kehidupan yang kita kata, apabila kita kata apa? Bila kita kata kita nak turunkan harga kereta, maksudnya kita nak hapuskan cukai excise. Kalau kereta itu harga 70,000, kita buang cukai excise, harga itu hanya jadi lebih kurang dalam 40,000 sahaja. So anybody who wants to buy a car, hold on.
And then you will jam the street. Tapi, did you really understood why we came up with such manifesto? Adakah kerana kita nak suruh orang beli kereta? Bukan. Household debt. Just now I was talking about national debt, nah? But household debt is also the highest in Southeast Asia. Hutang seisi rumah kita 437 bilion. You hutang apa? Hutang mau beli apa? Rumah. You hutang apa? Mau beli kereta. Lu pi jalan sana, jalan sini, belanja orang sana, belanja orang sini, lu bawa apa? Kredit card mah. Itu hutang lah, bukan cash. Let me tell you, if people go around and flashing their credit card, they don't have money actually. Those who pay cash, they have the money. But the problem is, dengan kehidupan yang begini menjadikan apa? Kita dibebani dengan hutang. Hutang rumah, seisi rumah, household debt. Hutang negara, itu masalah negara yang akan tanggung macam mana cara dia, dan kita ada formula dia. Tetapi when you are in your household debt, no one is going to pay you. Betul kan? You mesti bayar sendiri. Gaji tak naik. Betul ya? Tapi hutang makin naik. Bunga lagi naik, barang lagi naik. Sebab itu dia BN, barang naik. Ada satu turun ya. Hujan ada turun. Hujan dia tak naik. So kita hutang negara, kita hutang pendapatan. How does Pakatan Rakyat wants to help you guys? Kita bukan mau pegang kuasa saja, kita mau tolong sama orang. Apa cara kita buat? Apabila kita mampu membuangkan excise atau menghapuskan excise, negara akan hilang 32 bilion. Yes, as far as income is concerned, we will lose 32 billion because of the excise duty. But nevertheless, it's okay. Kerana apabila kita tak dapat 32 bilion, duit itu pergi mana? Balik kepada poket rakyat. This is how we think. We may lose that 32 billion, but we are giving back that 32 billion because you are not paying for the excise duty. Ada pandai kah? Pandai. Nampak tak? So kita telah kurangkan satu apa? Satu beban. PTPTN. Mau sebut pun susah. PTPTN. Kita bila buang ini PTPTN, kita sudah buang satu income dalam rumah tangga yang dia tertanggung, iaitu lebih kurang 100 hingga 200 ringgit sebulan. Lu tahu pasal apa? Lu mengaji universiti, lu keluar kerja tak ada, bapak lu kena tanggung. Habis siapa mau bayar? Lu punya bapak bayar. Sebab itu anak-anak kita bila kita hantar pergi universiti, masa dia keluar universiti, sepatut kita seronok, betul tak? Tapi bila dia sudah keluar, "Hey mama, why you crying? Papa, why you crying?" "I'm crying because I have to pay your debt, because you got no work." Ain't that right? Betul ke tidak itu? Kita tanggung. 200 bayar, habis sudah. Kerja tidak ada. Pasal ini kerajaan, dia tak talent. Mana itu education yang boleh pergi kepada labor market yang diperlukan. Pasal IPTS adalah lubuk duit untuk kroni-kroni buat universiti swasta, suruh orang masuk, ambil PTPTN, bagi masuk dalam, tapi bila keluar kerja, tidak ada. Yang kaya pengendali-pengendali IPTS, tapi yang susah anak-anak kita, because they don't have work. So kita kata, ini kali kita bagi free education daripada kindergarten sampai kepada university. Why? Because Pakatan Rakyat wants to invest for a long-term human investment.
When you invest in education, a government never goes bankrupt. Kerana orang-orang ini yang kita bagi the best education, free best education, they will come back after graduation and they will give back to the nation what they have owned by giving them free education. And that, my people, is our children who's going to build this nation. UMNO saja kata, ini bankrupt. Pasal dia sudah bankrupt. So tuan-tuan, as much as I want to speak longer, because number one, I am from Penang. Saya orang Penang tau. Saya tanding Pari Bunta. Saya orang Penang, orang Glugok lagi. Jangan main-main sama saya tau. And saya mau kasih tahu, you don't pray sama orang Penang. Kita sudah hidup dalam ini negeri daripada saya kecil sampai sekarang. Kita tidak kenal you India ka, you Cina ka, you Melayu ka, you Sing ka. Kita hanya kenal kita orang Penang, rakyat Malaysia. And this rubbish MCA, MIC and UMNO is talking about is already a history. They will go down to the lane of history when Pakatan Rakyat will tell to the people, enough of racial politics. This is politics not because of Malay. This is politics not because of Chinese. This is politics not because of Indian. This is politics about the future of Malaysia and the Malaysian people. Mereka bilang ini PAS. Wah PAS punya tahu orang. Wah bukan DAP, wah bukan PKR. Lu tengok betul-betul ini muka kau. Wah koyok punya orang Hui Chow Tang, Yesi Lantang. Ini parti Islam, kita punya parti. Dia bilang apa? Dia bilang ini PAS sudah tinggal perjuangan pasal dia tak mau bersatu sama UMNO. Ada orang mau muntah. Ayo, nanti saya belum habis cakap lagi. Ini orang Melayu depan sama orang Cina, depan sama orang India. Saya mau kasih tahu, kasih terang-terang punya, PAS tidak menentang orang Melayu, tetapi PAS menentang orang Melayu dan parti Melayu yang rasuah. Itu kita lawan habis-habisan. PAS bukan anti Cina, tapi PAS lawan parti-parti Cina dan orang-orang Cina yang rasuah. PAS bukan tentang orang India, tapi PAS menentang orang-orang India yang rasuah. Itu sebab saya kasih tahu kepada semua orang dengan terang-terang. UMNO kata, kalau UMNO tak ada, habis orang Melayu. Saya bagi tahu, kalau pilihan raya UMNO tak ada, UMNO saja tak ada, orang Melayu ada. Tio apa Tio? Ayo, wah Melayu. Wah bukan Melayu. Orang bertanding Pari Bunta, PAS Melayu, UMNO Melayu. PAS menang. Berapa? Majoriti 8,000. UMNO kalah. 5 tahun sudah, 5 years sudah habis. Lu pergi tengok itu Pari Bunta, orang Melayu tak ada kah? Wah kasih tahu sama lu, orang Melayu ada, UMNO lah tak ada. Sebab itu kita kata,
Bokia. Bokia. Pasi bocah. Wah ada sini, pas ada sini. At this very stage, I will tell you from the deep of my heart, PAS akan terus bersama Pakatan Rakyat untuk menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Sekian, terima kasih. Kamsia, siasane, dan dimanakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsia lu. Dr. Mujahid Yusof Rawa, mantan ahli parlimen Parit Buntar.